Teknik garong atau kadang-kadang dipanggil teknik pancing matahari adalah kaedah yang sangat popular di rantau ini, termasuk di Malaysia dan Indonesia, khusus untuk memburu ikan baronang. Berikut adalah beberapa kelebihan teknik garong. Satu, kadar berhasil atau strike rate yang tinggi. Ikan baronang mempunyai mulut yang sangat kecil dan cara makan yang hanya mencubit atau menghisap umpan. Dengan menggunakan mata kail garong yang berbentuk seperti sauh atau matahari, biasanya 6 mata kail. Peluang untuk mata kail tersangkut pada bahagian luar, mulut, pipi atau badan ikan adalah sangat tinggi, walaupun ikan tidak menelan umpan sepenuhnya. 2. Kos yang ekonomi memancing, cara garong tidak memerlukan peralatan mahal seperti mesin pancing, reel, yang canggih. Anda hanya memerlukan tali pancing dan mata kail garong. Ia adalah hobi yang sangat mesra poket. 3. Sensasi lawanan yang padu. Apabila kail garong menyangkut pada bahagian badan atau sirip ikan, ikan baronang akan meronta dengan lebih kuat dan liar berbanding jika kail tersangkut di mulut. Ini memberikan kepuasan dan tarikan yang lebih mencabar kepada pemancing. 4. Umpan yang mudah. Didapati umpan untuk baronang biasanya sangat ringkas dan murah. Anda boleh menggunakan nasi dan lumut hijau dari batu di tepi laut. 5. Sesuai untuk kawasan berbatu atau jeti, teknik ini sangat efektif dilakukan di kawasan struktur seperti tepi tembok atau di bawah tiang-tiang jeti, di mana ikan baronang biasanya berkumpul untuk mencari makan. Terima kasih kerana sudi singgah dan melihat video saya. Jangan lupa like dan share. Salam dari saya, Strike Hunter DRM.